Jangan lari. Ada warga emas dah lari, Cik Wati. Satu kereta wajah, plate number JJK 789 yang dalam penghilang telah ditemui. Azul? Tak baik tau cakap macam tu. Mana saya tahu gambar dia kat anak dia kat mana? Ada gambar aku. Ada gambar aku. Doktor, Pakcik Zaitun mengamuk. Pakcik Zaitun jangan nak buat perangai. Jangan nak mengada-ngada. Aku nak gambar anakku. Mana saya tahu gambar tu kat mana? Jangan nak mengada macam ni lah. Kenapa, Makcik? Makcik nak gambar anak makcik. Orang dah curi. Makcik salah letak kot. Makcik tak nyanyi lagi dah. Okey, tak apa. Kita cari sama-sama. Selalu Makcik letak gambar kat mana? Sini, sini. Sini lah, sini. Sikit sini ya, Makcik? Mana gambar Tak ada dalam ni. Tak apa. Kita cari sini ya. Cari bawah selimut. Tak ada ya. Sama-sama, tak apa. Ni? Kan? Makcik lupa. Terima kasih, doktor. Aku dah cakap, orang tua ni gila. Azul, awak tahu kan awak tak boleh buat macam tu. Berapa kali saya bagi tahu dengan awak? Apa alasan awak kali ni? Saya minta maaf, Cik Wati. Tadi saya terlampau marah sangat sebab tu saya tak boleh kawal perasaan saya. Azul, saya dah tak tahu apa lagi nak cakap dengan awak. Berapa kali saya nak bagi amaran pada awak? Awak tak sayang kerja awak. Awak nak saya pecat awak? Doktor. Haji Dola. Pakcik Syarif, kenapa? Dengar cerita, Datuk mengamuk lagi ya? Biasalah, Haji. Pasal gambar. Gambar anak dia ke? Apa lagi, Pakcik? Dia tak jumpa lagi anak dia? Belum. Dulu dia tu prima donna. Saya tahu cerita pasal dia. Mana dia pernah kahwin? Susah nak cakap, Pakcik. Mungkin dulu dia sembunyikan perkahwinan dia. Siapa tahu?
Saya peminat dia. Saya tahu cerita pasal dia. Ai, nampaknya Rip, kau pun minat artis juga. Saya betul-betul minta maaf. Saya harap Cik Wati boleh beri saya peluang sekali lagi. Dan saya janji perkara macam ni takkan berlaku lagi. Saya bertegas atas perkara macam ni supaya perkara yang sama tak berulang lagi. Awak faham tak, Azul? Dah banyak kali sangat saya bagi peluang pada awak. Saya harap kali ni awak tak sia-siakan. Dah. Awak boleh keluar. Saya minta maaf, Cik Wati. Terima kasih. Azul. Kalau boleh, buanglah sifat baran awak tu. Bukannya menguntungkan pun. Siapa tak minat dengan artis? Zaitun dulu. Kalau sekarang ni popular macam Siti Nurhaliza. Artis dulu dengan artis sekarang tak sama. Artis dulu popular tapi artis sekarang ni kaya raya. Zul? Sibuk lah. Minumlah air tu banyak-banyak. Boleh sejukkan hati kau tengah panas tu. Kalau aku minum selaut air sekalipun, takkan sejuklah hati aku. Nah, minum ni. Buanglah sikap panas baran kau tu. Sudah-sudahlah. Kau cakap senang lah, Syira. Kau tak kena tadi. Kalau kau macam mana? Makcik tu dah nyanyuk lah. Yelah, tapi kau tak patut buat macam tu. Makcik Zaitun tu dah tua. Nah, ni aku dah beli makanan untuk kau. Tak apalah. Biar dulu. Aku makan lah. Takkan aku nak makan seorang-seorang. Makanlah sekali. Jom. Rip, nampaknya ada orang baru sampai. Betul Haji. Ada juga orang yang beresip malam macam kita ni. Kenapa pula kau cakap macam tu? Dah, kita pergi makan. Cik Wati, ini dokumennya. Cik Wati boleh tanda tangan surat penyerahan di dalam, kemudian serahkan semula pada saya. Fail tu Cik Wati bolehlah simpan. Ya, Tuan. Ini ya. Terima kasih. Maknanya Pak Cik Azman ni berada di bawah jagaan dan tanggungjawab Rumah Cahaya. InsyaAllah. Kami di Rumah Cahaya ni akan berikan yang terbaik untuk Pak Cik Azman. Ya?
Cik Azman, saya nak balik dulu. Jangan risau, kalau ada apa-apa masalah, jumpa Cik Wati, dia boleh bagi bantuan. Saya tak mau duduk sini, saya nak balik. Saya tak mau duduk sini, saya nak balik. Balik. Cakap dengan Cik Wati, nanti dia bagi bantuan. Boleh ya? Tuan, terima kasih. Saya balik dulu. Boleh? Ya. Boleh ya? Terima kasih. Sama-sama. Tuan, Abang Haji. boleh kami duduk kat sini? Alah, macam tak biasa je pula Abang Haji ni. Allah. Biasa tu memang biasa tu. Tapi bila kau mengamuk tadi, kami takut dekati. Kau ni Syarif. Bercakap tak tahu nak berlapik langsung. Aku juga yang kena. Makanan tawar ni lagi. Pakcik kenalah makan makanan yang ni. Pakcik tu kan ada diabetes. Aku nak makanan macam orang lain tu. Pakcik makan yang ni dulu ya. Nanti kalau pakcik dah elok, dah sihat, barulah pakcik boleh makan yang sedap-sedap. Tak habis-habis kecoh semakan. Dah makan peri, nak makan sedap pula. Bismillah. Allah. Saya nak balik. Saya nak balik. Saya nak balik. Pakcik, pakcik. Pakcik. Saya nak balik. Pakcik nak ke mana ni, pakcik? Pakcik nak ke mana ni? Nak balik. Pakcik tak boleh balik. Rumah pakcik kat sini sekarang. Dekat rumah Cahaya ni semuanya ada, semuanya selesa, pakcik. Saya nak balik. Tak erti bahasa ke? Saya tak benarkan pakcik balik. Sekarang ni pakcik di bawah tanggungjawab saya. Pakcik kena tinggal di rumah Cahaya ni. Ini bukan rumah saya tempat lain. Ada security, ada polis, ada tentera jaga, ada kolam mandi, ada bot, kapal layar, ada tongkang. Itu nampak hati ke? Apa yang Syarif cakapkan tadi? Tak adalah. Itu cuma kenangkan anak itu. Tak payah fikir pasal anak. Kalau anak tak fikir pasal kita. Sebab dulu itu nak abaikan dia. Pasal itulah sekarang ni dia abaikan Etun. Etun dulu tak pernah. Yang sudah tu sudahlah. Dah lepas. Kita fikirkan soal kita sekarang ni. Ya? Pakcik nak balik. Pakcik nak balik. Pakcik. Pakcik nak balik. Pakcik. Kalau betul pakcik nak balik ke rumah pakcik, pakcik bagi tahu dengan saya kat mana rumah pakcik tu. Saya sendiri boleh hantar. Pakcik sedar tak? Pakcik dah tak ada rumah sebenarnya. Dekat sini pakcik. Kat sini rumah pakcik sekarang.
Ha. Kau curi-curi makan biskut manis ya. Aku cakap dengan Dr. Lutfi nanti ya. Man, tolong Man. Kau jangan beritahu dia Man. Nanti dia marah aku. Baiklah, kalau kau tak nak aku cakap, kau kena bagi aku sikit tau. Oh, engkau pun tak juga. Kenapa kau tak beritahu aku awal-awal? Engkau ambil. Banyak. Pak Cik. Ada lagi. Kau nak ambil dah lah. Aku tak lagi. Yelah. Tak tahulah. Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya saudara masa berada ni pun jiwa. Sedap juga suara kau menyanyi ya. Kau tak pandai nyanyi, tapi Ekton lagi pandai menyanyi. Kira okey lah tu. Mari Pakcik. Pakcik, janganlah segan-segan kat sini. Orang kat sini semua mesra-mesra, Pakcik. Assalamualaikum, Haji Dola. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Dola sihat? Sihat, alhamdulillah. Orang baru ke ni, Cik Wati? Ya. Ni saya kenalkan. Pakcik Azman, Haji Dola. Haji Dola, Pakcik Azman. Cik Azman? Karakter tu ni. Banyak salam tak nak. Pakcik Azman, ni bilik Pakcik Azman. Masuklah. Ya, masuk. Pakcik Azman, berehatlah dulu ya. Kalau boleh bertugas apalah dengan mereka kat sini ya. Kalau tak nak kawan dengan orang, duduk dalam gua, jangan datang sini. Jangan campur urusan aku boleh? Orang tua ni nak kena cepuit. Pakcik Syarif, jangan tunjuk gangster kat sini boleh tak? Gua juga yang kena. Haji Dola, saya minta tolong Kalau ada masa, bawa-bawalah Pakcik Azman ni berjalan-jalan kat kawasan sekitar. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Pakcik Azman, saya nak ke pejabat dulu. Kalau ada apa-apa, tanya saya atau kawan-kawan kat sini. Terima kasih. Sama-sama. Lah, Syira, banyak tu. Biarlah Mak Temah basuh. Nanti basah baju tu. Lah, Mak Temah, biarlah Syira tolong. Lagipun ni pun kerja Syira juga kan? Hatilah. Oh, rajin kau buat kerja perempuan. Amboi, sedap mulut kau panggil aku macam tu. Marah ke? Aku pernah marah ke? Bukankah kau yang marah semua orang kat sini? Betul tak, Mak Timah? Mak Temah tak nak campur. Mak Temah tak nak kena. Tadi kau sombong Kau jangan ingat pasal dengan aku Kau takut Tadi dia perempuan. Bukan main berani. Aku tak takutlah. Kau tahu tak siapa yang duduk katil ni sebelum kau? Sindir aku ke? Aku bukan sindir. Itu memang kenyataan kan? Kau tu kan panas barang. Mak Temah, tak apalah. Saya habiskan basuh Syira. Mak Temah pergi siapkan apa nak masak untuk malam ni. Yelah. Nanti kau basuh bersih-bersih Mak Temah pergi dulu. Malam ni kau yang stay back kan? Habis tu siapa lagi? Kalau tak engkau, aku. Kalau tak aku, engkau. Okeylah tu.
Buat kerja banyak, dapat duit banyak. Betul. Duit itu penting kan, Syirah. Kau tahu tak, esok kereta baru aku nak keluar lah. Ya ke? Baguslah. Tak adalah asyik kau nak tumpang kereta aku je. Oh, selama ni kau tak suka aku tumpang kereta kau ke? Macam ni kau Yelah, aku tahu siapa aku. Aku tak ada duit, kau ada duit. Sebab tu aku baru beli kereta je. Ngada-ngada betul lah kau ni. Sikit-sikit nak terasa hati. Hei. Mestilah aku terasa. Kalau orang lain cakap aku tak kisah, tapi keluar dari mulut kau mesti aku tersinggung. Kiranya kau syok kat aku lah ni. Lah, apa sebab boleh corner sampai ke situ pula? Come on lah, Syirah. Aku takkan kahwin dengan perempuan ganas macam kau lah. Pakcik Azman ni ada anak isteri tak? Isteri dia dah meninggal. Tapi dia ada anak-anak. Kalau macam tu, kita kena cari anak-anak dia, terima dia balik. Ini katil Talib. Kau tahu tak Talib pergi mana? Tak tahu. Dia dah mati. Kau tahu tak apa sebab dia mati? Dah lah tu, Syarif. Janganlah kau takut-takutkan dia. Saja nak bergurau. Aku takut. Hai. Mengajuk pula. Tahu. Dah lah tu. Oi, Syirah. Kan dah ada yang mengajuk. Mengajuk ke tu? Oi, Syirah, cepatlah. Tolong ambil basuh ni. Aduh, leceh betul perempuan ni. Syirah! Apa yang kau dah cakap dengan dia tu? Tadi saya tak nak cakap apa-apa. Tiba-tiba je melenting. Syirah! Nak cari kat mana? Yelah, memang ada anak-anak. Tapi dua-dua anak dia dah bawa diri ke luar negeri. Itu sebab dia duduk macam tu. Tak ada siapa, tak ada tujuan, tak ada haluan. Tak apalah, Cik Wati. Nanti saya akan periksa kesihatan fizikal dan psikologi dia. Apa-apa saya akan report pada Cik Wati. Terima kasih. Sama-sama. Lutfi. Malam ni awak free? Abang Haji, kita main takat-takat bola nak? Apalah tu kau ni? Main tapak bola macam budak-budak. Tak malu ke? Alah, itu bukan dah ajak Syarif main. Alah, malu sikit. Itu bukan ajak Syarif yang main. Itu ajak Abang Haji. Sibuk je. Sudahlah tu. Sudahlah. Jangan jadi gaduh pula sekarang. Syarif, kau ni kalau satu hari kau tak usik Etun ni, tak boleh ke? Apa ni? Nak sikit? Penyamun. Abang Haji, tuan baru ke? Azman.
Kerek lebih. Itu nak pergi sana lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Buat apa? Alah, saja-sajalah nak berkawan. Salman ambil barang awak tadi Jangan heran dengan dia tu. Dia tu pantang tengok makanan manis. Mesti dia nak. Habis Haji. Alman dah potong trip. Lah, banyak kau punya potong trip. Cik Wati. Lucy? Tak balik lagi? Bersiap. Nak balik dah ni. Jom. Jom. Pintu kunci. Awak ni nampak sedih aja. Siapa nama awak tadi? Azman lah. Oh, kita lupa. Awak tak suka duduk sini Awak tak ada anak ke? Boleh tak kalau kita tak cakap apa-apa? Kau nak cakap tu, bagi tahulah macam mana kita nak keluar dari sini. Itu saja. Alah, senang aja. Senang? Iyalah, senang. Lari je dari sini. Lari sekarang? Dah tak ada benda lain nak main agaknya. Sebab budak. Cik Wati. Maaf Cik Wati. Tak sengaja. Aku dah nak balik dah. Ada aku kisah. Yelah, ada orang tu kena stay back. Kan tak boleh balik awal. Malam ni aku, malam esok engkau. Kau tengok malam esok aku kenakan kau macam mana? Alamak, baru aku ingat. Malam esok ada kenduri arwah atuk aku lah. Kau boleh tolong gantikan aku tak? Kau ni macam-macam Syirah. Lepas satu-satu. Tolong lah, kau kan suka overtime. Nanti dapat claim lebih. Okey Yalah, okey. Thanks. Malam ni kau balik dengan siapa? Kau ambil aku lah, pukul 10 Asal aku nak kena ambil kau? Kalau kau tak ambil aku nak balik macam mana? Kau ambil aku malam okay.
Allahu Akbar. Tak solat ke? Dah nak mati pun tak tahu nak solat. Mulut jaga sikit. Nanti mulut dengan gigi tak ke mana. Dahlah. Kita pergi makan. Tahu tak apa. Cantiknya anak mak ni. Alamak, apalah daripada anak gadis terlebih usia mak ni. Sekali je pun gayanya. Mana ada. Wati tetap anak gadis yang sentiasa muda dan remaja di hati mak. Ya ke mak ni? Macam mana dengan Lutfi? Mana ada apa-apa mak, kau biasa je. Rasa-rasa ada jodoh tak Wati dengan dia? Jodoh? Alamak, kalau Wati kahwin nanti siapa nak jaga mak? Mak ni kan sentiasa doakan Wati supaya cepat dapat jodoh tau. Nanti dululah mak. Lagipun Wati dengan Lutfi keluar ni pun ada urusan kerja. Tak ada apa-apa lah mak. Tapi Wati ada perasaan dengan dia kan? Tak nak mak cakap pasal tu. Wati pergi dulu ya. Mak jangan tidur lewat sangat tau. Yelah. Sayang mak. Cepat balik tau. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat masa ni, Makcik Zaitun saja yang ada Alzheimer. Yang lain semua tak ada apa-apa. Awak rasa kan? Pakcik Azman tu ada masalah mental ke ataupun psikologi ke? Pakcik Azman? Pakcik Azman? Boleh tak bagi aku makanan macam orang lain? Aku tak nak makan makanan tawar ni. Pakcik tak perlu nak jerit, nak marah-marah macam ni, Pakcik. Pakcik tak nak makan, Pakcik tak payah makan. Pakcik boleh lapar. Tapi janganlah nak nyusahkan kita orang.
Bagi aku makanan tak ada rasa. Apa, ingat aku tak ada tekak ke? Dia sakit pun aku. Dia nak mati pun aku. Bagi sajalah makanan macam orang lain tu. Hidup aku tak boleh lagi pun nak menyusahkan aku. Pakcik Azman, penghuni baru hari ni. Oh, Pakcik Azman tu saya belum pastikan lagi sebab saya masih dalam proses analisis dia. Hai, kau tak nak makan kan? Boleh kau ambil? Hei! 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 Kau jangan nak kuajar dengan tua aku. Dia tak nak makan, aku ambil lah. Syarif, biarkan. Ambil ni. Makan. Analisis. Agak-agak awak kan? Kalau saya ni kena analisis tak? Bahaya soalan macam tu. Saya pun gurau je lah. Kau susah hati ke pasal Cik Wati petang tadi? Aku heranlah dengan Wati tu, Cik. Apa yang kau nak herankan? Cik Wati tu macam tak suka dengan aku aja. Bila jumpa dengan aku cepat melenting. Tarik muka 14. Itu perasaan kau aja tu. Aku tengok biasa aja. Biasa apanya, Ji? Aku tahu, aku dapat rasa. Janganlah fikir yang bukan-bukan. Kita ni dah tua. Tak usah cerewet sangat. Nanti lagi orang tak suka. Dah. Jom. Kita masuk. Syira, Azul ni mana? Tak datang jumpa saya pun? Dia kata dia masuk lambat, dia ada hal. Ya, tak bagi tahu saya. Saya pun tak tahulah Cik Wati kenapa dia tak bagi tahu. Tak apa. Salman. Ya? Sini. Ada apa? Ambil ni. Makan. Ambil. Terima kasih. Hai sekali. Dari semalam aku tengok kau tak makan. Tak lapar ke? Nak buat mogok lapar lah tu. Negara lain tu berebut-rebut untuk makan. Dia pula tak nak makan. Nak mati keburu orang baru tahu. Aku pun dah hidup lama lah. Macam-macam makanan aku dah makan kat dunia ni. Kalau aku mati pun aku reda lah. Asalkan aku tak mati kat sini. Lagipun aku takut mati kat katil yang orang sudah mati tu. Nak mati ni kat mana-mana pun boleh mati. Sekurang-kurangnya, kalau mati kat rumah tu, orang masjid boleh tolong. Encik, boleh tak tolong saya? Tolong? Ya. Tolong apa? Tolong keluarkan saya kat sini. Saya nak lari lah. Lari? Ya.
Macam mana Dr. Rafi? Kita kena bawa dia ke hospital. Kalau macam tu, bawa naik kereta saya. Saya pergi ambil kereta. Haji tahu tak apa itu impian? Saya dah bina empayar perniagaan saya. Saya dah kumpul harta sebanyak mungkin. Sebab apa? Sebab apa? Tak guna punya anak. Dahlah tak nak jaga bapak dia sendiri. Ini nak bagi makan yang bukan-bukan. Nak suruh orang tua tu pendek nyawa ke apa? Saya tanya Etun sikit boleh tak? Apa? Etun nak keluar daripada sini tak? Keluar dari sini?